Selamat sejahtera kepada semua peserta yang dihormati dan selamat sejahtera kepada panel tersebut. Selamat datang ke webinar bertajuk dengan penyakit berkaitan dengan seks. Tujuan webinar ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat, terutamanya golongan muda, tentang penyakit-penyakit yang boleh merebak melalui hubungan seks, seperti HIV, AIDS dan Chlamydia dan lain-lain. Pada petang ini, kita sangat bertua kerana bersama 3 orang panel yang hebat dan pengalaman akan berkongsi pengalaman mereka. Diharapkan perbincangan ini dapat membuka minda kita tentang pentingnya pengetahuan kesihatan reproduktif dan bertanggungjawab diri dalam menjaga kesihatan seksual kita. Tanpa melegakan masa kita, marilah kita memulakan sesi dengan menonton video tersebut. Kes mengejutkan di mana rakyat Malaysia seawal usia 13 tahun dijangkiti HIV akibat hubungan seks bebas kini didedahkan. Hubungan seks tanpa kawalan dalam kalangan pelajar sekolah dan pelajar universiti menjadi faktor utama peningkatan jangkitan HIV. Majlis AIDS Malaysia mendedahkan bahawa 4% daripada remaja berusia antara 13 hingga 19 tahun telah dijangkiti HIV. Setiausaha Majlis AIDS Dr. Saitun Yahya berkata, adalah membimbangkan bahawa ramai remaja tidak mempunyai kesedaran tentang bahaya jangkitan HIV. Bagaimanapun, kes HIV akibat penagihan dada kini menunjukkan penurunan, satu perkembangan yang sedikit melegakan. Menurut beliau, usaha berterusan meningkatkan kesedaran tentang bahaya berkongsi jarum suntikan mungkin menjadi sebab penurunan ini. Sehubungan itu, perhatian kini lebih diberikan kepada usaha mengawal jangkitan HIV yang disebarkan melalui aktiviti seksual. Dr. Saitun berkata, Majlis AIDS Malaysia kini mempertingkatkan program kesedaran tentang bagaimana pesakit boleh mendapatkan bantuan. Menurut statistik baharu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, sebanyak 135,035 kes HIV telah direkodkan dari tahun 1986 hingga 2023. Daripada jumlah itu, 54,365 kes dijangkiti akibat hubungan seks bebas. Apa yang lebih mengejutkan, 8 kes terbaru yang dilaporkan melibatkan individu berusia bawah 13 tahun. Dalam pada itu, 62% daripada jangkitan HIV kini membabitkan hubungan sejenis dan biseksual. Sebanyak 33% lagi melibatkan individu transgender. Soalan kepada panel pertama iaitu Sarania Pragasam. Berdasarkan rakaman video yang ditayangkan, apakah pandangan panel 1 bagi video rakaman tersebut? Selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih atas soalan tadi moderator. Berdasarkan rakaman video tadi, pandangan saya ialah video itu menggambarkan tentang satu isu penting iaitu penyakit berjangkit berkaitan seksual. Isu ini amat dibimbangkan dalam kalangan remaja kini. Hal ini demikian kerana perbuatan manusia juga berubah kepada mengikut perubahan zaman sekarang. Oleh itu, berlakunya pelbagai isu terutamanya penyakit berjangkit berkaitan seksual. Penyakit berjangkit membawa banyak kesan negatif kepada pelbagai pihak seperti ditunjukkan dalam video tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Sarania Pragasam. Okey. Soalan kepada panel kedua iaitu Nirmita Gunalan. Soalannya ialah, apakah contoh jangkitan seksual yang sering berlaku di Malaysia dan pengajaran moral yang boleh kita ambil daripada peningkatan kes ini? Terima kasih moderator. Antara penyakit jangkitan seksual yang sering berlaku di Malaysia ialah HIV atau AIDS, sifilis, gonoria, chlamydia dan juga herpes genital. Peningkatan kes ini berpunca daripada hubungan bebas dan kurangnya kawalan diri dalam pergaulan. Pengajaran moral yang boleh diambil ialah kita mesti bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain.
mengamalkan kesetiaan serta mengawal nafsu dan tindakan agar tidak menjejaskan kesihatan dan maruah diri. Dari sudut pemikiran moral rasionalis, seseorang perlu menggunakan akal fikiran secara logik dan rasional dalam membuat keputusan moral. Individu yang berfikir secara rasional akan mempertimbangkan akibat buruk sebelum bertindak, sekaligus menjauhi perbuatan yang membawa kepada penyakit dan kehinaan. Pemikiran rasional membantu kita membuat keputusan bermoral, menjaga kehormatan diri dan mengelak daripada terjebak dalam penyakit jangkitan seksual. Terima kasih. Terima kasih Nirmita Gunalan. Saya amat bersetuju dengan pandangan Nirmita. Penyakit ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan diri kita, tetapi juga menjejaskan kesejahteraan emosi dan sosial media kita. Hal ini melalui mengingati nilai moral dan membuat keputusan secara bijak dan beretika boleh mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa kita. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Maka bertanggungjawab dan sikap kawal diri adalah kunci utama untuk melindungi diri dan orang lain. Seterusnya, soalan kepada panel ketiga iaitu Balarmadi Sivasurian. Persoalannya ialah, apakah faktor utama yang menyebabkan peningkatan penyakit berjangkit dalam kalangan remaja dan belia? Terima kasih saudari moderator. Terdapat beberapa faktor dalam peningkatan penyakit berjangkit berkaitan dengan seks dalam kalangan remaja dan belia. Faktor yang pertama ialah kurang kesedaran tentang kesihatan diri. Contohnya, ramai remaja tidak menitik beratkan amalan kebersihan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Selain itu, pergaulan bebas dan tingkah laku yang berisiko tinggi. Aktiviti sosial tanpa kawalan seperti penggunaan dadah suntikan dan hubungan intim bebas boleh menyebabkan jangkitan HIV ataupun AIDS dan penyakit kelamin. Seterusnya, kekurangan imunisasi. Ada remaja yang tidak lengkap vaksin menyebabkan mereka mudah dijangkiti penyakit seperti hepatitis atau demam campak. Di samping itu, faktor yang paling penting adalah dalam kalangan remaja dan belia, pengawasan serta bimbingan daripada ibu bapa dan juga kelemahan penghayatan nilai moral. Dalam era moden ini, ramai ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga kurang meluangkan masa untuk memantau tingkah laku anak-anak sendiri. Akibatnya, remaja mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang tidak sihat seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan darah dan juga amalan kebersihan yang lemah yang boleh menyebabkan penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS dan hepatitis. Bukan itu saja, kelemahan dari aspek pendidikan moral dan nilai murni menjadikan golongan muda kurang rasa bertanggungjawab terhadap kesihatan diri dan orang lain. Nilai-nilai seperti disiplin, kebersihan dan menghormati tubuh badan sendiri semakin dipandang remeh. Jika ibu bapa berperanan aktif mendidik anak-anak dengan nilai moral dan menjadi seorang suri teladan yang baik, mereka boleh mengurangkan kesebaran penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ini. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Balarmadi Sivasurian. Penyakit ini bukan hanya berpunca daripada faktor persekitaran, tetapi berkait rapat dengan pemikiran moral dan prinsip moral dan aliran pemikiran moral. Okay. Perkongsian saudari Balarmadi tadi, punca utama bagi penyakit berjangkit dengan seks ini ialah gaya hidup bebas dan pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan aliran pemikiran emotivis ini menekankan bahawa tindakan manusia didorong oleh emosi dan perasaan diri sendiri.
Hal ini mereka bertindak berdasarkan emosi keseronokan ataupun cinta, tetapi bukan atas pertimbangan moral dan tidak membuat keputusan sendiri berdasarkan secara beretika dan bijak. Akibatnya, mereka terdedah kepada penyakit berjangkit dengan seks. Bukan itu sahaja, mereka mempunyai kebebasan tanpa kawal diri. Berdasarkan prinsip moral autonomi, individu mempunyai hak sendiri untuk membuat keputusan sendiri. Tetapi, remaja sekarang penyalahgunaan kebebasan mereka dan tidak mempertimbangkan moral dan tidak membuat keputusan dengan bijak. Seterusnya, soalan kepada panel pertama iaitu Sarania. Bagaimanakah cara jangkitan penyakit berjangkit berkaitan dengan seks boleh berlaku selain daripada hubungan seksual? Terima kasih atas soalan moderator. Penyakit berjangkit berkaitan dengan seks boleh dijangkiti bukan sahaja melalui hubungan seksual tetapi juga melalui beberapa cara berikut. Yang pertamanya ialah perkongsian jarum suntikan yang tercemar. Melalui jarum suntikan yang tercemar, jangkitan seperti HIV, AIDS boleh merebak apabila seseorang individu berkongsi jarum suntikan dengan orang lainnya. Sebagai contohnya, dalam keadaan penggunaan dada. Yang kedua pula, pemindahan darah yang tidak disaring yang betul. Jika darah penderma mengandungi virus seperti HIV, penerima boleh dijangkiti melalui pemindahan darah tersebut. Hal ini membawa keburukan kepada penerima tersebut. Yang ketiga pula, penyakit berjangkit berkaitan dengan seks ini juga merebak melalui ibu kepada anak semasa kehamilan dan juga kelahiran. Sebagai contohnya, seorang ibu yang dijangkiti boleh memindahkan penyakit kepada bayinya melalui yuri, proses kelahiran dan juga susu badan. Perkara ini memberikan keburukan atau kesan negatif kepada bayi, perkembangan bayi. Yang keempat pula, sentuhan dengan cecair badan yang dijangkiti. Jangkitan boleh berlaku jika terdapat luka terbuka pada kulit atau pertubuhan badan kita dan juga bersentuhan dengan darah atau cecair badan individu yang dijangkiti itu. Oleh itu, sebagai setiap individu perlulah berfikir secara rasional dan juga perlulah membuat keputusan dengan betul apabila melakukan sesuatu perkara untuk mengelakkan diri daripada penyakit berjangkit berkaitan dengan seksual. Thank you. Terima kasih atas perkongsian Sarania. Okay. Seterusnya, soalan kepada panel kedua. Adakah semua penyakit jangkitan seksual boleh dirawat sepenuhnya? Terima kasih moderator. Tidak semua penyakit jangkitan seksual boleh dirawat sepenuhnya. Sifilis dan gonoria boleh disembuh dengan antibiotik. Manakala HIV atau AIDS dan herpes genital tiada penawar, hanya boleh dikawal. Oleh itu, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Pengajaran moralnya ialah kita mesti berfikir sebelum bertindak, mengelakkan tingkah laku yang tidak bermoral serta mengamalkan gaya hidup sihat dan bertanggungjawab. Dikaitkan dengan prinsip altruisme, seseorang perlu mengutamakan kesejahteraan orang lain dengan tidak melakukan perkara yang boleh menyebarkan penyakit. Akhir kata, amalan altruisme membantu kita menjaga diri dan orang lain demi mewujudkan masyarakat yang sihat dan bermoral. Terima kasih. Soalan seterusnya, apakah contoh tindakan moral
yang boleh diambil oleh masyarakat bagi menjaga kesihatan reproduktif mereka? Terima kasih moderator. Contoh tindakan moral yang boleh diambil oleh masyarakat bagi menjaga kesihatan reproduktif ialah mengamalkan gaya hidup sihat dan berpegang kepada nilai kesopanan serta tanggungjawab diri. Masyarakat perlu menjauhi pergaulan bebas dan amalan seks luar nikah yang boleh membawa kepada penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS. Selain itu, ibu bapa dan pendidik harus memberi pendidikan reproduktif yang berasaskan moral dan agama supaya remaja memahami batas pergaulan serta menghormati tubuh badan sendiri. Masyarakat juga boleh menganjurkan kempen kesedaran pemeriksaan kesihatan berkala dan menyebarkan maklumat yang benar tentang kesihatan reproduktif. Sikap saling menghormati, menjaga kebersihan diri dan tidak menyalahgunakan dadah juga mencerminkan tindakan moral yang membantu menjaga kesihatan reproduktif. Tambahan pula, masyarakat harus mengamalkan nilai empati dengan menyokong individu yang menghidap penyakit berkaitan reproduktif tanpa mendiskriminasi mereka supaya mereka berasa diterima dan terus berusaha dengan menjaga kesihatan diri. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Valetmadi Surian. Saya amat bersetuju dengan pengetahuan Valetmadi. Okay. Seterusnya, saya ingin menambahkan seperti perkongsian Valetmadi tadi, peranan ibu bapa adalah sangat penting bagi kanak-kanak untuk menjadi orang yang baik. Ibu bapa perlu mendidik remaja tentang nilai moral dan kesedaran seksual yang bertanggungjawab. Sebagai contohnya, berdasarkan aliran rasionalis menekankan penggunaan akal fikiran dan pengetahuan rasional dalam membuat keputusan moral. Dengan pendidikan ini, individu dapat membuat pilihan yang bijak dan tidak bertindak mengikut nafsu semata-matanya. Okay. Seterusnya, soalan kepada panel pertama. Bagaimanakah guru atau ibu bapa boleh menunjukkan contoh perlakuan moral dalam mendidik anak-anak tentang kesihatan reproduktif dan tanggungjawab sosial? Terima kasih atas soalan anda moderator. Guru atau ibu bapa boleh menunjukkan contoh perlakuan moral dalam mendidik anak-anak tentang kesihatan reproduktif dan juga tanggungjawab seksual melalui aliran pemikiran moral berikut. Yang pertamanya ialah dengan mengikut aliran naturalistis, guru dan ibu bapa menerangkan tentang kesihatan reproduktif berdasarkan hukum semula jadi dan juga fitrah manusia. Sebagai contohnya, menjelaskan fungsi tubuh badan, perubahan akil balik dan kepentingan menjaga kebersihan diri. Maka, mereka menekankan bahawa menjaga kesihatan reproduktif adalah selaras dengan fitrah dan keseimbangan semula jadi manusia. Mengikut aliran emotivis pula, melalui pendekatan ini, guru dan ibu bapa juga menunjukkan perasaan empati, kasih sayang dan keprihatinan semasa membincangkan isu seksualiti. Mereka menasihati anak-anak mereka dengan nada lembut dan penuh kasih sayang agar anak-anak tidak berasa malu dan takut apabila membincangkan topik tersebut, serta memahami bahawa tanggungjawab seksual perlu diiringi oleh nilai kasih sayang dan juga nilai hormat menghormati. Yang ketiga pula, mengikut aliran intuisionis ialah guru dan ibu bapa membantu anak-anak menggunakan naluri moral atau hati nurani untuk membezakan antara betul dan salah. Contohnya, mereka menggalakkan anak-anaknya menilai sendiri tindakan seperti seks bebas atau penyalahgunaan media sosial yang tidak bermoral dengan berpandukan suara hati yang bersih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan saudari Sarania.
Peranan ibu bapa dan guru dalam membentuk pengetahuan dan sikap anak-anak terhadap kesihatan reproduktif adalah sangat penting. Pendadahan yang mencukupi dan teliti boleh menyebabkan mereka membuat keputusan dan mengelakkan diri daripada tingkah laku yang berisiko. Apabila nilai seperti bertanggungjawab, kasih sayang dan kepercayaan kepada Tuhan perlu diterapkan sejak kecil oleh ibu bapa. Ini menyebabkan mereka menghargai kesihatan dan menjaga maruah diri mereka. Seterusnya, soalan tersebutnya, bagaimana peranan teknologi dan media sosial mempengaruhi tingkah laku seksual remaja dan apakah nilai moral yang perlu diterapkan untuk mengelakkan penyalahgunaan teknologi serta risiko jangkitan? Okay. Terima kasih moderator. Teknologi dan media sosial memberi pengaruh besar terhadap tingkah laku seksual remaja. Pendedahan kepada gandungan lucah dan budaya bebas boleh mendorong kepada tingkah laku seksual berisiko serta menjejaskan maruah diri. Nilai moral seperti tanggungjawab, harga diri dan kejujuran perlu diamalkan supaya remaja menggunakan teknologi dengan beretika dan berhemah. Menurut pemikiran moral, rasionalis, manusia perlu menggunakan akal dan pertimbangan logik sebelum bertindak. Remaja yang berfikir secara rasional akan mengelak daripada penyalahgunaan teknologi kerana sedar akan kesan buruknya. Kesimpulannya, pemikiran rasional membantu remaja untuk mengawal diri, menjaga maruah dan menggunakan teknologi secara bijak. Terima kasih. Ya, betul saudari Nirmita. Mereka perlu menggunakan teknologi dengan betul dan secara rasionalis seperti yang dinyatakan oleh panel tadi. Remaja juga perlu berfikir secara rasional dan beretika sebelum bertindak. Seterusnya, soalan tersebutnya, apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada golongan muda kepentingan menjaga kesihatan seksual dari sudut moral dan dari sudut nilai maruah diri? Terima kasih atas soalan berikut. Pada pandangan saya, mesej utama yang ingin disampaikan kepada golongan muda tentang kepentingan menjaga kesihatan seksual ialah supaya mereka menghargai maruah diri dan mengamalkan nilai moral yang tinggi dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Golongan muda perlu memahami bahawa tubuh badan adalah amanah yang harus dipelihara dengan penuh bertanggungjawab. Dari sudut nilai moral pula, mereka perlu mengamalkan nilai kesopanan, kesucian diri dan menghormati batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dari segi prinsip moral, mereka hendaklah berpegang pada prinsip bahawa setiap perbuatan mempunyai akibat, justru perlu berfikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Manakala, dari segi tindakan moral pula, remaja perlu menjauhi pergaulan bebas, tidak terlibat dalam penyalahgunaan dadah ataupun alkohol serta mendapatkan maklumat kesihatan seksual daripada sumber yang sahih dan beretika. Kesimpulannya, menjaga kesihatan seksual bukan sahaja penting untuk kesejahteraan fizikal tetapi juga untuk mengekalkan nilai maruah diri dan kehormatan sebagai seorang insan yang bermoral. Terima kasih. Ya, saya amat bersetuju dengan saudari Valanmadi. Manakala dari aliran naturalis, mesejnya ialah manusia perlu memberi penekanan kepada kesejahteraan, kebersihan dan keseimbangan hidup.
Tindakan menjaga kesihatan seksual dan menghormati tubuh sendiri selaras dengan hukum alam dan fitrah manusia yang ingin hidup sihat dan bermaruah. Seterusnya, soalan terakhir. Bagaimanakah masyarakat boleh menunjukkan empati serta tindakan moral dalam mengatasi penyakit jangkitan seksual tanpa menjejaskan maruah pesakit? Baik, masyarakat boleh menunjukkan empati dalam tindakan moral dalam mengatasi penyakit jangkitan seksual tanpa menjejaskan maruah pesakit melalui aliran pemikiran moral. Dengan mengikut aliran emotivis, masyarakat menunjukkan perasaan simpati, kasih sayang dan juga empati terhadap pesakit. Mereka menzahirkan sokongan moral dan juga memberi kata-kata semangat dan tidak memalukan pesakit. Oleh itu, sikap penuh kasih sayang ini membantu pesakit berasa dihargai dan bersemangat untuk pulih. Yang kedua pula, mengikut aliran rasionalis, masyarakat menggunakan akal dan juga pemikiran rasional untuk menilai situasi secara adil dan juga beretika. Mereka memahami bahawa stigma sosial hanya akan memburukkan keadaan, manakala pendekatan rasional seperti pendidikan kesihatan dan rawatan perubatan dapat mencegah penularan penyakit dengan lebih berkesan. Itu saja daripada saya. Terima kasih Saudari Sarania. Terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna hari ini. Melalui perbincangan hari ini, kita dapat memahami bahawa kesedaran kesihatan, gaya hidup sihat dan nilai moral amat penting dalam mencegah penyakit berjangkit dengan seks. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.